Ramai juga tanya Diana, bila waktu paling sesuai nak beli emas? Jawapan Diana, bila dah ada simpanan kecemasan lebih kurang 3 ke 6 bulan gaji dalam bentuk cash dan dah faham asas tentang emas. Sebab apa? Sebab kata pakar kewangan, kata Tuan Mentor Diana, iaitu penulis buku emas Tuan Muhammad Zulkifli, yang mana kita perlu adakan tabungan kecemasan dulu yang paling utama. Kalau boleh simpan dulu dalam bentuk cash 3 ke 6 bulan gaji. Tapi kalau anda yang jenis duit selalu bocor, tak sempat nak simpan, dah habis, baik mula simpan emas sekarang. Tak perlu tunggu harga emas turun baru nak mula. Sebab kita takkan tahu bila harga emas ni paling rendah. Kalau tahu pun, ianya dah jadi sejarah. Sebab apa? Sebab emas ni dalam jangka pendek memang naik turun. Tapi, bila untuk jangka masa panjang, nilai dia akan tetap menaik. Sebab nilai duit kita yang sebenarnya dah makin jatuh. Puan-puan boleh tengok sejarah 20 tahun lepas yang mana harga emas ni memang naik purata 10% setahun. Malah tuan-puan, tahun 2025, emas naik sebanyak 50%. Sebab tu emas ni bukanlah untuk cepat kaya, tapi untuk jaminan masa depan. Kalau tuan-puan baru nak mula, cuba beli 1 gram dulu, buat sebagai penanda aras, lepas tu boleh tengok sendiri naik turun harga emas ni. Dan yang paling penting, kena konsisten menabung emas. Simpan sikit-sikit tiap bulan, lama-lama akan jadi bukit tuan-puan. Jadi kalau tuan-puan dah bersedia untuk mulakan simpanan emas fizikal bersama Public Gold, boleh isi borang get offer ataupun sign up di bawah untuk Diana guide step by step. Untuk lebih banyak lagi info mengenai emas, boleh follow Diana rapat-rapat. Semoga bermanfaat.